Malam kian larut menyelimuti sebuah pondok kecil yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang tenang. Dikala kesihatan seorang ketua keluarga kian rapuh ditelan usia, kasih seorang isteri dan bakti seorang anak menjadi penawar yang paling berharga, meniti ruang tamu rumah. Abang, walaupun abang sudah tua, abang harus tetap kuatkan semangat ya. Nak ni sentiasa mendoakan abang. Terima kasih nak, selalu ada dengan abang. Abang tak tahu sampai bila abang boleh bertahan. Janganlah berkata seperti itu abang. InsyaAllah abang sihat selalu. Ya, dia bawakan air untuk ayam. Minum sikit je ya. Terima kasih Daniel. Kamu anak yang baik Daniel. Selalu jaga ayah. Sama-sama ya. Daniel sayang ayah. Daniel, ayah ada nak pesan sesuatu untuk kamu. Hidup ni memang tak mudah Daniel. Kita manusia ni akan sentiasa diuji oleh Tuhan. Namun walau bagaimanapun, ayah nak Daniel sentiasa jadi anak yang baik, berbudi dan berguna. Sayanglah mak kamu sebagaimana ayah sayang. Ya. Orang tua-tua dulu selalu berpesan Daniel. Jentayu burung jentayu, hinggap di balik pohon mayang. Bunga kembang akan layu, budi baik bila akan hilang. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi baik rasa nak junjung. Betul kata ayah kamu tu Daniel. Tapi kena ingat juga, bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Kita ni kenalah balas jasa ayah ya Daniel. Iyalah mak. Biar Daniel janji Daniel akan jadi anak yang baik. Sebab pula bantul dia ya. Bagus Mak. ayah. Dah lah, mak nak pergi sidai baju. Ayah rasa nak shake. Assalamualaikum kelas. Assalamualaikum. Maaf tadi cikgu lambat sikit sebab ada mesyuarat dekat bilik ibu. Okey. Semua okey ke? Baik, kalau semua okey, hari ni kita habiskan teruslah pantun-pantun, boleh? Boleh. Okey. Ingat lagi tak pantun minggu lepas? Ingat tak? Ingat. Okey. Rasanya minggu lepas cikgu ada bagi di sekolah kan? Ada. Apa dia? Tulis Tulisan pantun. pantun. Dah siap? Dah. Okey. Ada yang nak suruh pantun ke? Saya cikgu. Okey. Tanam lenggun tumbuh kelapa. Cakap. Terbit bunga. Ujuk. Budi tuan saya tak lupa. Asyik. Sudah terpaku di dalam. Memang terbaik dia. Okey, terima kasih. Satu contoh pantun yang bagus. Okey, sekarang cuba yang lain bagi tahu cikgu. Apa tema pantun yang Daniel sampaikan tadi? Saya cikgu. Ya. Tema budi cikgu. Tema Budi. budi. Okey, jadi awak semua memang dah fahamlah pantun. Okey. Amboi, Kalau- kau berkelip mata melihat wanita pujaan tu. Kalau suka jujur saja besar badan. Diamlah Hussein. Kita bagaikan berjodoh di pertemuan ini. Memang berlaku senyum macam kiraan kehendak yang enggan tolak. Kita relakan paham hidup ini Telah terlempar dari sedar ke lelah. Kita pengira yang alpa
pada peralihan yang berulang, dan debu kota mendakap kita yang kini menerima kehadiran nafasnya. Okay, kelas, masa kita dah habis. Kita jumpa minggu depan pula. Mira, Ya. saya ada benda nak beritahu kat awak. Sebenarnya saya dah lama sukakan awak. Bukan kita kawan je ke? Bunga yang kembang akhirnya layu jua. Meninggalkan harum yang kekal diingatan. Di ruang tamu yang sepi, nafas terakhir seorang ayah rupa-rupanya menjadi titik bermulanya sebuah kerinduan yang tiada penghujung. Tiada lagi pesanan, tiada lagi goros senda. Yang tinggal hanyalah air mata kasih seorang anak yang belum sempat membalas jasa. Ya, bagusnya. Jangan tinggalkan Dina dengan mak ya. Bangun ya. Kau kena kuat dia, kau kena tabah. Kau tak faham Hussein. Apa jangan tinggalkan Mama. Apa saja nak hidup semati dengan Mama. Tak kuat, Mama. Tak kuat, Mama. Bagusnya. Ya, Dina belum sempat balas jasa ya. Jangan tinggalkan Dina ya. Dengarkan aku Daniel. Ayah kau tahu yang kau sayang dia Daniel. Sekarang kau perlu banyak doa dekat dia Daniel. Sedekah Fatihah kat dia Daniel. Dah Hussein, kau tak faham Hussein. Aku cuba nak dengar suara dia sekali lagi. Bagusnya. Yang hilang takkan berganti, yang keluar takkan kembali. Daniel, kalau ini yang kau harapkan, kau nangis sepuasnya Daniel. Aku ada dengan kau Daniel. Ya. Beberapa bulan telah berlalu sejak pemergian bapanya. Daniel menjadi semakin pendiam, mudah marah dan sering mengasingkan diri daripada orang sekeliling. Pada malam itu, Daniel pulang lewat dengan wajah yang dingin, bajunya kusut, matanya kosong. Sementara ibunya setia menunggu kepulangannya di ruang tamu. Hai Daniel, nak ke mana lagi ni? Dina nak keluar. Hari-hari keluar, tak habis-habis keluar. Mak call, mak message, semua tak balas. Malas lah mak. Kamu ni dah berubah Daniel. Berubah? Apa yang berubah mak? Sama je lah. Ubah Daniel, ubah. Mak minta tolong kamu. Mak panggil kamu setiap hari makan sama-sama tempat mak. Mak ada kamu je. Tapi sejak ayah kata kamu dah lain Daniel. Dan semua pasal ayah mak. Daniel! Kau jangan bocor dengan aku. Dah lah. Kau hanya fikir pasal kau je. Aku pun hilang lah. Aku hilang satu-satunya cita hidup hati aku, Daniel. Cukup lah, Daniel. Cukup, Mak tak nak hilang kamu. Cukup ayah je, Daniel. Dah mak, dah. Dah lah, Daniel. Yang boleh tu mak. Daniel tak boleh. Cukup dah kau. Daniel. Daniel. Ya Allah. Aku tak kuat, ya Allah. Abang, dia nak melukai Abang. Dulu,
Sabutlah. Biadab Daniel, masuk. Adapun badar putera yang fakta, maka bertambah majlis nyata sebagai lenyap dipandang mata. Amatlah kasih duli mahkota, beberapa lamanya demikian citra. Besarlah badar muda perwira, 14 tahun umurnya kira. Amat sempurna budi bicara. Dalam kesunyian malam yang hampa, Daniel keluar berjalan bersorangan tanpa arah. Dia bagaikan tiada tempat untuk pulang kerana separuh daripada hidupnya sudah hancur. Kebebasan memilih telah kau ajukan aku ke sini, meyakinkan akalku mengerti makna diri. Tapi bagaimana perjalanan panjang, lorong-lorong bersilang, sedang bergigah aku atau pulang. Dia memberhentikan langkah di suatu tempat dan duduk menikmati angin malam, hanya ditemani fikiran yang kusut. Di tengah kesunyian itu, datanglah seorang kawannya, Roy. Kawan, kau sorang-sorang je ke kat sini? Mak kau tahu tak? Tak, entahlah. Aku serabut, kau tahu tak? Benda santai je. Kau je yang buat serabut. Orang tak faham aku, Roy. Semua benda nak tuntut dekat aku, tapi tak ada seorang pun yang peduli. Aku faham kau lah. Aku faham. Kita kawan. Aduh, kau ni apa yang serabut? Kau mesti banyak kehilangan kan? Lagi-lagi pasal perempuan, betul tak? Perempuan ni sekarang banyak nipu je. Memilih. Lagi-lagi dengan kau. Kau apa dia? Kau tengok aku. Baju coy. Wajin. Lipa tak apalah. Dah, kau relax je lah. Sedang asyik berbual, kawasan itu dihadiri oleh seorang wanita dan bermulalah lorong kejahatan. Kau nampak tak apa aku nampak ni? Barang baik ni. Habis tu kau nak aku buat apa? Kau ni lambat lah. Kita rompak lah apa lagi. Roy, aku biar betul, Roy. Apa ni? Hai. Awak seorang je. Jangan nak macam-macam Garang pula dia ni. Jangan sampai berjerit. Kau buat sini. Janganlah. Kau bagi lah. Johnny! Roy! Roy! Kau buat apa? Kau buat dia. Apa kau buat? Dah. Tolong! Tolong! Apa kau nak buat, Roy? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Kau bukan ni. Apa benda ni? Apa aku nak buat ni? Letakkan settle. Dengar ni!
mau menyamar. Katamu jalan semalam, tapi likunya berganti dan sungai beralih haluan. Aku jugalah kurang bersedia memahami perubahan. Bangun. Cik! Dah diam. Buka! Saya Tuan Adam. Puan ibu kepada Daniel. Maaf Puan, Daniel disyaki terlibat dalam satu kes ragut hingga menyebabkan kecederaan kepada mangsa. Kami terpaksa membawa Daniel ke balai untuk tindakan lebih lanjut. Itu saja saya. Allah. Ya Allah, anakku. Apa lagi kau Daniel? Ya Allah, cukuplah kau uji kami dengan kehilangan, ya Allah. Apa kau buat lagi Daniel? Ya Allah, jika benar itu salahnya, hukumlah dia, ya Allah. Sesungguhnya aku rendah, ya Allah. Aku rendah, ya Allah. Di balik pintu besi ini, ada sebuah kisah yang terlalu pedih untuk diceritakan. Di sebalik pintu besi ini juga, ada impian anak yang terpaksa dikuburkan. Ada juga titisan air mata yang mahal nilainya. Di sebalik dinding sunyi ini, Daniel sempat bermonolog dengan sebuah saja. Biarlah aku di sini berteduh mengeluh di bayang kebosanan sambil menghitung waktu lepasku oleh kebebasan. Yang pernah merasa rapuh juga belajar bangkitkan diri. Biarpun pedih di hati saling menikam, hidup perlu diteruskan. Yang namanya juga sahabat sentiasa panjatkan doa buat temannya meskipun tersilap satu langkah. Bagaimana pula dengan sosok di balik pintu besi ini? Adakah dia benar-benar selesa membiarkan dirinya terus dihantui segala kehancuran?